Bila kita dah berada di bulan Ramadan ni, mesti ada beberapa perkara yang selalu menjadi persoalan bagi kita. Yang pertama contohnya, tarawih. Contohnya kan, tarawih. Ustaz, berapa tarawih nak buat? Contohnya 20 ke 8? Ni antaranya. Dan antara benda lagi yang biasanya kalau Ramadan ni, yang akan jadi persoalan ialah tentang bayaran zakat. Pada ketika inilah soalan-soalan tentang zakat ni banyak. Jadi saya akan bacakan antara soalan-soalan yang saya dapat daripada netizen ataupun orang-orang yang berada di online. Antaranya soalannya ialah dia kata, bayar zakat fitrah online, adakah akan dikira macam mana ya? Sah ke tak? Itu antara soalan-soalan yang kita dapat daripada online. Jadi jawapannya ialah ya, bayar zakat fitrah secara online tetap sah asalkan beberapa syarat dipenuhi. Kalau di Malaysia, kaedah ini juga diharuskan oleh banyak institusi zakat kerana ia menggunakan konsep wakalah, yakni mewakilkan bayaran kepada amil.